Sekarang kita masuk pula dekat dalam ruang kabin Tayron Elegance. Okey, apa yang kau dapat ialah skrin bersaiz 13.9 inci yang dibahagikan dengan beberapa bahagian untuk korang senang nak adjust lah. Tapi apa yang aku paling suka ialah dia punya dial tengah ni. Okey, sebenarnya dia ada beberapa function. Contohnya kalau sekarang adalah volume, so bila kita pusing ni, kita boleh adjust the volume lah. Kita swipe, dia boleh ada beberapa function. Yang pertama sekali, kita boleh ubah dia punya driving mode iaitu Eco, Comfort, Sport dan Individual. Kalau kita swipe lagi sekali, kita boleh tukar ambient lights menggunakan dial tengah ni sahaja. Dekat bahagian tengah ni pun ada start stop punya button dan electronic parking brake. Dekat bahagian tengah ni dia ada macam satu deck tau. Kau boleh letak barang dekat sini, tapi bila angkat dekat sini dia ada dua wireless charger dan dua USB-C. So untuk pemandu pula ada skrin digital sepenuhnya bersaiz 9 inci. Dia punya resolution memang cantik. Dekat bahagian tengah ni pun menarik sebab walaupun dia tak ada penutup dekat sini, tapi kau boleh ubah tempat letak minuman ni sama ada dekat sini ataupun dekat sini, dan ada juga dia punya divider. So korang boleh ubahlah mengikut kesesuaian atau ikut mood kau hari tu.